So kalau jual bau tak sedap, tak payah jual. Kalau bau sedap boleh buat orang jadi kaya, kedai perfume dah tentu lebih banyak daripada kedai makan. Tapi realitinya 90% bisnes perfume ni mati walaupun dia ada bau perfume yang padu. Kepada owner bisnes perfume, masalah sebenarnya kan, kalau kita dalam bisnes perfume ni, dia bukan sebab datang daripada bau perfume tau. Bau-bau perfume ni kebanyakannya memang bagus. Kualiti produk perfume kita dalam market Malaysia ni kebanyakannya memang bagus. Even ada yang buat formula lebih bagus daripada perfume-perfume yang ada di pasaraya. Tapi sebenarnya kan, dia sebenarnya ada 4 benda besar yang ramai owner bisnes perfume ni dia tak sedar pun. Okay, nombor satunya adalah, diorang ni, owner perfume ni, dia banyak fokus kepada bau yang sedap je. Tapi, dia tak fikir pun siapa yang nak beli dan kenapa dia nak beli. Sebab tu kalau bila dia buat produk, dia akan tanya kilang, bau apa yang best ah? Dia tak fikir dulu kepada prospek dia, dia tak design lagi avatar dia. Nombor 2-nya adalah hanya tahu meniru. So, dia tengok orang ni buat jadi, dia pun buat. Dia tengok orang ni keluarkan produk macam ni, meletup, dia pun buat. So, dia sentiasa meniru. Dia tak ada kelainan. Dia tak ada positioning. Kan, dia buat harga sama. Kalau harga sama, okey lah. Tapi kalau harga produk yang tengah hot tu, contoh RM50, dia jual murah sikit RM45. Kalau orang lain jual RM45, dia jual sikit RM40. Kan. So, lepas tu pula, cerita dia pun sama. Storytelling dia pun sama. Lepas tu, tak ada value yang kuat. Yang ketiga pula, ramai orang ingat bisnes perfume ni mudah. Ini satu kesilapan besar, satu mitos. Sebenarnya, apa saja bisnes, dia memang ada cabaran. So, dia memang kena work hard. Work smart. So, ramai orang bila tengok kan founder perfume ni bila sukses, so dia ingat senang. So, dia pun beli stok. Lepas tu, dia pun tunggu je orang beli. Lepas tu, bila ada orang beli, dia post. So, dia ingat dia repeat dia macam tu je lah. Hakikatnya sebenarnya, dia tak faham pun. Sebenarnya, kena buat marketing. Sebenarnya, dia kena faham psikologi pembeli. Dan nombor 4, yang ini paling parah dan paling ramai, paling common, iaitu bila nak start bisnes perfume, dia tak belajar pun, dia tak ada ilmu pun dalam perniagaan, dia tak ada strategi pun untuk berbisnes. Betul-betul main masuk, lepas tu tunggu. Dia tak ada nak pergi kelas, dia tak ada nak baca buku, dia tak ada pun ilmu berbisnes tu. Jadi kan, kita dah tahu dah, itulah dia 4 masalah utama kepada owner bisnes. 90% bisnes dia gagal sebab kerana 4 benda ni. Jadi, apa kita nak kena buat? Okay, saya cadangkan 3 benda. Nombor 1 adalah, jual masalah, bukan jual bau perfume. Memang bau perfume kita sedap, tapi kenapa kita kena cari masalah? Okay, bau tu memang penting tau. Kalau jual perfume ni, bau sedap tu memang dah wajib. Jangan cerita dah. So, kalau jual bau tak sedap, tak payah jual. So, nombor 1 mesti wajib. Tapi, kita nak jual masalah. Sebab, orang membeli ni sebab, kita ingat tau, orang membeli ni dia ada emosi. Dan orang membeli kerana emosi. Dan, bila dia ada masalah, so dia perlukan produk tu untuk menjadi solusi. Semakin kuat masalah dia, semakin kuatlah keperluan dia untuk membeli. Contoh, dia ada masalah bau badan. Contoh, dia perlukan packaging kecil sebab dia selalu travel. Contoh, dia ni orang yang aktif, terlalu terlibat dengan banyak event. So, kadang-kadang bila kerja dia nak pakai bau lain, dia nak dating pakai bau lain, lepas tu dia nak bersukan nak pakai bau lain. So, mungkin kita boleh hasilkan produk yang banyak bau. Tu contoh. Kaji pasaran, baru kita keluarkan produk. Keduanya adalah, kena ada positioning yang jelas. Okay, perfume ni untuk siapa? Untuk lelaki, kerja pejabat, lelaki yang work from home, perempuan, ibu, kan, yang tak bekerja, ataupun orang perempuan yang kerja sebagai sales girl, ataupun business owner, ataupun kita nak jual kepada orang yang nak bagi hadiah, buat gift, ataupun kita nak jual kepada orang yang nak kahwin, buat hantaran, ataupun kita nak jual kepada orang yang urus event management, kan, buat event, organizer event, mungkin dia nak buat door gift. So kita kena ada positioning. So tak adalah kita ni tak ada identiti. Kita ni jelas. Contohnya lah kan, saya nak keluarkan produk perfume yang khusus untuk buat hantaran saja. So saya akan fokus kepada decoration untuk buat hantaran saja. Jadi saya akan jadi different pada orang lain.
Saya tak adalah sama macam seller-seller perfume yang lain. Okay, nombor 3. Untuk orang baru, mulakan dengan bau yang sikit dulu. Bau 1 bau, 2 bau, 3 bau. Contohnya bau perempuan 1, lelaki 1. Kan? Ataupun kita fokus kepada sportman. Orang lelaki yang suka sport. Fokus 3 bau je dulu kepada lelaki. So, biar dia spesifik dan kita tak perlu keluar kos yang besar. So, kita hanya fokus 2-3 bau saja. So, dia kurang risiko. Okey, kalau anda yang berminat nak start bisnes perfume, tapi tak nak buang duit banyak sangat, tak nak buat silap banyak sangat, so saya jemput follow akaun saya ni. So insyaAllah saya akan cuba berkongsi banyak lagi real ilmu bisnes perfume, bukan cerita sedap-sedap saja. Okey, tekan butang di bawah.